Kebaya janggan yang bakal viral 2026. Ini adalah polanya, ini adalah gambarnya. Polanya saya dah dapat daripada Cikgu Hana. Kenal tak Cikgu Hana? Ni Cikgu Hana. Dia akan buat live selalunya pukul 9, pukul 10 malam dia live. Okay? So saya dapat pola dan saya nak ajak anda untuk ubah suai saiz pola. Paling tidak nanti bila anda beli pola dengan jam terbang, anda tahu macam mana ubah suai bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh. So saya akan ajar. Ini saiz kecil, saya nak besarkan saiz ni. Jom. Pertama, bahagian bahu, identify berapa ukuran dia. Ukuran bahu sekarang dalam, saya lihat dalam 13 ni. Okay, bahu dia 13. So, anda nak besarkan, contoh nak buat 14,5. 14,5 bahagi pada 2. So, kita akan dapat 7 inci suku. Dan anda kena buat garisan bahu seperti ini. Turunkan sama level seperti bahu asal dia macam ni. So, kita gariskan. Ini adalah bahagian bahu. Seterusnya bahagian dada. Ini dada bahagi 4. Okey, dada bahagi 4 untuk orang saiz 34 bahagi 4 jadi macam ni lah. Tapi okey, yang ni kita ngamkan, cuma saya nak besarkan sikit. Kenapa nak besarkan? Suka hati saya lah. Saya nak besar mana? Tak adalah, maksud saya supaya lebih selesa mengikut orang tersebut. So sekarang ni saya tambah lagi setengah inci. Apabila saya tambah setengah inci kat sini, bermaksud setengah inci ni bermaksud apa tahu? Setengah inci depan, setengah inci belakang jadi 1 inci. 1 inci kanan, 1 inci kiri samaan dengan 2 inci kelonggaran. Faham ke? Saya jarang buat video share pasal pola ni. Tolong saya follow dan komen sekejap. Biasanya anda buat pola berapa lama? Saya kira sampai 3 untuk anda komen. 3, 2, 1. Terima kasih sebab komen. Tolong save. Seterusnya kita buat bahagian pinggang. Okey, pinggang ni kita kena faham pinggang ada dad kali ni saya nak buat baju dia tak ada shape sangat. Dad ni saya kekalkan. Bahagian pinggang ni saya tambah 3/4. Dia besar sedikit lah. 3/4 sebab saya nak buat ala-ala muslimah. Kebaya janggan yang saya tunjuk ni dia agak fit sikit. So siapa yang berani dia boleh silakanlah begini pakai di rumah sahaja. Seterusnya bahagian punggung. Okey, ni punggung pula. Punggung saya tambah lagi setengah inci. Sama jugalah. Okey, seterusnya gunakan zoom ruler. Kita gariskan dia. Garislah ikut garisan yang telah kita besarkan. Saya rasa saya pakai marker lain. Kamera lah, kamera. Tanda pembetulan. Lepas tu kita gariskan di sini. Lengkungkanlah dia mengikut kesesuaian yang anda suka. Saya jenis saya tak nak fit sangat. Anda jangan fikir baju ni saya yang pakai. Ini untuk orang rumah saya. Okey, so sekarang sisi ni kita dah siap. Jom kita pergi balik bahagian keruk lengan. Okey, bahagian keruk lengan kita boleh keruk semula. Pertama kita luruskan ke bawah dulu begini. Okey, selepas tu anda bahagi dua. Masukkan ke dalam kadar dalam setengah inci. Lepas tu kita buat keruk lengan yang baru. Okey, inilah keruk lengan yang baru. Untuk labuh baju, cuba tengok gambar ni. Labuh baju tu dia ada selisih dekat pusat bandaraya tu. So saya nak macam tu. Saya nak labuh sedikit. Kita jumpa di next video lah. Tekan butang save dan komen sikit berapa lama anda buat pola. Saya Cikgu Jarrah Amin, mengajar menjahit daripada 2016 sehingga sekarang. Siapa yang nak belajar lebih banyak lagi, jom masuk kelas online ataupun dapatkan buku-buku dekat Showcase.